Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Dia cakap lah kat mana? Ikut abang. Kita bawa lah kat kedai tom yam. Untuk bawa kat kedai tom yam. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng cili api, anaknya seorang pilih, ikan siakap 4 rasa. Pernah tak makan ikan siakap 4 rasa? Ha? Biasa berapa? Rasa apa? Asam, sen, manis. Sebab rasa keempat orang lelaki yang rasa. Waktu bayar ada satu dia rasa. Lain macam rasanya. Sebab mahal. Masuklah dalam kereta kau tanya, berapa tadi bang? Berapa? Dia kita cakap ikut abang. Nak makan ikut abang. Masalahnya sampai kat kedai makan, buat muka. Tadi dia tanya nak makan kat mana? Ikut abang lah. Yalah cakaplah kat mana. Bagilah sarangan. Ikut abang. Kita bawa kedai tom yam. Anak dah order. Saya 4 ayat. Kan siakap 4 rasa tadi. Dah order ni. Nasi goreng kuih tiaw latna. Semua dah order. Sampai buat muka. Nak makan apa? Ikut lah. Cakap lah. Dah sampai kot. Order lah nak makan apa. Air je lah. Muka toya sepanjang. Lepas tu bila dah bayar balik dalam kereta dia boleh cakap. Dah habis dah makan. Dia boleh cakap. Syik-syik tom yam. Asyik-asyik tom yam. Tadi kau kata ikut aku. Itulah yang ditanggung oleh manusia bernama lelaki.